Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. Okay, aku perasan dekat social media ni kan, kalau haters phone Android dia akan cakap phone Android ni kalau guna 2-3 tahun dah lag dah. iPhone masih lagi steady, 5 tahun guna pun elok lagi. So untuk kita tengok betul ke statement iPhone 5 tahun guna elok lagi, aku nak review balik iPhone 5 tahun yang lepas, iaitu iPhone 12. Dilancarkan pada 23 Oktober 2020. So, 5 tahun kemudian, adakah masih lagi berbaloi untuk beli? Lagi-lagi bila harga dia sekitar RM1,000 je guys. Itu poin utama dia aku nak review sebab harga dia dah murah. RM1,000 dah boleh dapat iPhone 12. Berbaloi ke beli 2025 menjelang 2026 ni. Alright, let's go. Okey, kalau kita tengok perubahan luaran iPhone 12 berbanding iPhone 17 yang terbaru ni, bahagian belakang kita boleh tengok lens kamera dia makin besar dan juga boleh kata ada sedikit design change kat situ, tapi sejujurnya tak adalah banyak sangat. Apple aku boleh kata agak konsisten untuk design belakang dia. Tapi design bahagian depan banyak gila beza. iPhone yang latest ni dah tiada notch. Aku ingat lagi zaman dulu notch menganjing iPhone tu kan. Dan aku perasan ketebalan bezel tu pun agak ketara. So bila aku guna balik iPhone 12 pada penghujung 2025 ni, aku tengok skrin dia, aku rasa macam sempit sikit lah tepi bezel tebal kan. Tapi bukan deal breaker untuk aku lah. Lagipun iPhone 12 ni lagi nipis dan lagi ringan daripada iPhone 17 yang terbaru. So ada juga plus point dekat situ. Okey, kepada yang mungkin tak follow sangat dunia iPhone ni ataupun dah lupa lama sangat 5 tahun lepas, iPhone 12 ni adalah iPhone yang pertama menggunakan skrin OLED, bukan lagi LCD. So, spek skrin dia 6.1 inci Super Retina XDR OLED dan support HDR10 Dolby Vision. Dari segi kualiti panel dia, sejujurnya lah pada mata aku boleh kata dia secantik iPhone 17 walaupun 5 tahun yang lepas. So untuk korang lain movie, nak lain social media, nak bergaming sikit-sikit, warna OLED dia memang best. Cuma dua perkara. Yang pertama, refresh rate dia guys. Yelah kan, phone 5 tahun lepas, refresh rate dia masih lagi 60Hz, bukan 120Hz macam iPhone 17 yang terbaru. Tapi masih lagi sama macam iPhone 16. So aku boleh kata dia punya display dia selancar iPhone 16 yang tak berapa nak lancar ni. Yang kedua, dia punya brightness. Aku perasan bila aku guna outdoor iPhone 12 ni, dia agak struggle sikit lah. Sebabkan peak brightness pun tak silap aku 1000 lebih je dan HBM dia pun 600 lebih. So tak boleh nak lawan iPhone yang latest, especially iPhone 17 yang sampai 3000 nits tu. So kalau korang nak bawa telefon ni outdoor, agak gelap sikit. Tetapi indoor tak ada masalah, masih lagi sangat jelas. Senang cerita, dia walaupun skrin dia tak perfect, tak sampai level pada tahun 2025 ni, tapi aku boleh kata dia punya kualiti skrin secara overallnya masih lagi okey untuk harga yang ditawarkan. Bukan deal breaker. Apa yang deal breaker pasal telefon ni untuk aku personally adalah dia punya bateri dia guys. Aku dah tukar bateri iPhone 12 ni dekat TRX Apple Store tu, aku tukar bateri yang baru. So korang boleh tengok 100% dia punya health dia. Tetapi bila aku guna untuk penggunaan aku personally, dia tak capai apa yang aku nakkan. Average screen on time yang aku dapat dengan telefon ni dalam 4 ke 6 jam bergantung pada penggunaan korang. So aku boleh kata dia tak dapat pun 1 hari penuh. Guna pagi, petang, nak ke malam sikit dah habis dah. Lagi-lagi bila aku guna Google Maps, dia guna data, screen on, GPS on, battery drain memang laju gila. Dan aku ada try buat test sikit, tengok YouTube selama 1 jam, bateri turun dalam 7 ke 8%. Manakala untuk benda yang sama, tengok YouTube dekat iPhone 17, bateri turun dalam 4% sahaja. So untuk aku personally, bateri dia memang main issue. Bateri dia tak mampu untuk tampung kegunaan harian aku yang boleh kata medium to heavy usage. Dan satu perkara yang korang kena take note adalah dia punya port dia masih lagi lightning port. So bukanlah USB Type-C yang zaman sekarang untuk 2025, 2026 semuanya guna kabel yang sama. So kena pastikan kabel lightning tu sepanjang masa ada kat korang lah, sebab tak semua orang akan guna kabel lightning tu lagi. Dan kalau aku nak sentuh pasal charging speed dia 20 watt je, aku dah try charge, ini charging time dia untuk standard iPhone okey, tapi untuk standard Android memang tak okey lah. Aku perasan dia punya time tak adalah jauh beza sangat dengan iPhone yang latest ni.
penuh dalam 1 jam lebih juga. So aku recap balik pasal bateri dia tak sesuai untuk penggunaan aku personally. Tetapi kalau korang light usage guna sikit-sikit kemudian buat kerja, macam tengok balik guna sikit-sikit je, tak berat sangat, aku boleh kata untuk tahun ni okey lagi lah. Boleh lagi, taklah teruk gila, boleh lagi, cuma korang jangan expect lebih sangat lah. Kena guna ringan-ringan sikit. Dan juga bawa power bank, mungkin boleh supply lebih kan. Okey, satu perkara yang pasti korang nak tahu adalah kamera dia. Kamera iPhone 12 ni cantik lagi ke? Banyak beza ke dengan iPhone yang baru-baru? Aku ada buat sedikit comparison dengan iPhone 17. Perbezaan yang ketara aku boleh kata dari segi pengawalan cahaya dan juga dia punya details dia. iPhone 12 ni warna dia masih lagi warna iPhone yang natural, tapi pengawalan cahaya dia tak sepadu iPhone yang latest. Ada part yang dia gelap sikit, ada yang lebih cerah sikit, dan details dia pun memang nampak kurang lah compare kepada iPhone yang terbaru. Nampak kurang sharp sikit. Tapi aku rasa dengan sedikit skill editing gambar, actually boleh pakai lagi, taklah teruk sangat. Lagipun trend zaman sekarang dia nak gambar ala-ala filem yang tak sharp gitu. So gambar iPhone 12 yang sedikit soft ni mungkin lebih sesuai untuk korang. Cuma bila aku pakai telefon 5 tahun lepas ni, aku nak zoom 2 kali ganda tu, dia kena manually zoom, faham tak? Dia kena tolak sendiri ke 2 kali ganda. Dia tak ada macam preset tekan terus 2 kali ganda. Yalah kan, dia tak ada telefoto dia. Ya, dia susah sikit nak guna, especially untuk zoom. Lagipun zoom dia taklah padu sangat, boleh sampai 5 kali ganda saja untuk foto, dan kualiti dia korang komen sikit lah kualiti gambar 5 kali ganda dia. Okey, untuk gambar selfie dia pula, aku perasan iPhone 12 ni dia memang agak soft jugalah berbanding iPhone 17 yang terbaru. Dari segi video pula, aku boleh kata dia masih lagi se-smooth iPhone 12 yang terletas. Boleh rekod video 4K 60. Cuma itulah kawalan cahaya dan details dia kurang sikit berbanding iPhone yang terletas. Kalau aku nak compare dengan phone Android zaman sekarang yang harga RM1,000, video iPhone 12 ni masih lagi lebih bagus. Masih lagi better. Okey, ini adalah sampel video 4K 60 bahagian depan. Nampak smooth, nampak berkualiti. Details mungkin kurang, and punya exposure dia kurang sikit kot. Dan of course 5 tahun dah berlalu, mesti ada beza pada prestasi harian dia. So waktu aku guna balik telefon ni, aku perasan untuk buka tutup app, multitasking, guna kamera app dia ada delay lah, processing dia agak lama sikit. Dia tak lagging, jangan salah faham. Dia taklah lagging nampak macam masalah ke apa. Tapi dia ambil masa yang extra sikit untuk proses benda-benda tu. Sebabkan chipset A14 Bionic dia yang lama dan tak sepadu yang baru. Aku boleh kata dia tak seresponsif iPhone 16, 17 yang baru lah of course. Lagi-lagi bila aku install software iOS 26 yang baru ni, memang nampak style, bergaya. Tapi dia tak dapat nak berikan experience Liquid Glass yang terbaik lah. Rasa kurang smooth sikit. Tapi jangan salah faham, untuk kegunaan harian korang masih lagi okey. Macam aku cakap tadi, dia tak ada lagging, masih lancar, cuma dia delay sikit lah. Sekali lagi, jangan expect lebih. Okey, cakap pasal punya storage, ini benda yang penting. iPhone yang aku beli 5 tahun lepas ni, storage dia 64GB saja. Dan bila aku check balik storage dia untuk sistem dan software, sekarang dah makan dalam 21GB, 1/3 storage dia guys. So untuk korang install Netflix, social media tu okey lagi. Tapi kalau nak install game yang berat, macam hari tu aku nak try nak install Genshin Impact, tak lepas guys telefon ni. So kalau korang betul-betul nak beli iPhone 12 pada tahun 2025 ni ataupun tahun depan 2026, please ambil storage 128GB. 64GB ni aku yakin korang akan menyesal. So please ambil terus 128GB ataupun lebih besar. So that dia ada ruang lebih sikit lah, boleh kata future proof sikit untuk dalam 1-2 tahun yang akan datang. So ada beberapa lagi yang korang kena tahu, iPhone 12 ni masih lagi ada ciri kelas air Pinan 8 sama macam iPhone 17. Dan juga dia masih lagi support eSIM, Apple Pay, Face ID, dan juga ada support aksesori MagSafe. Actually ni adalah phone yang pertama yang menggunakan MagSafe. So belakang ni ada magnet, jangan risau, tak jauh beza dengan yang terbaru lah. Dan dilengkapi dual stereo speaker atas bawah untuk bunyi yang lebih seimbang. Jadi guys, berbalik pada intro tadi, betul ke statement iPhone 5 tahun lepas masih lagi steady? Aku boleh kata betul dan tak. Untuk majority specs dia, majority penggunaan harian, aku boleh kata betul, masih lagi steady. Tapi tak dari segi bateri. Untuk aku personally lah, bateri dia tak tahan lama sangat. Hampir 1 hari, tapi bukan 1 hari penuh. So itu pasal review aku lah pasal iPhone 12. And kalau korang tanya aku berbaloi ke untuk beli pada harga RM1,000 pada tahun 2025 menjelang 2026 ni,
aku tak boleh nak nafikan dia masih lagi relevan untuk dibeli. Yelah kan, jenama Apple, screen OLED, ada MagSafe, video iPhone yang smooth, harga RM1,000 masih lagi relevan. Kalau iPhone 11 mungkin tak sangat kot. So itu saja, komen sikit pendapat korang, like video kalau korang suka, subscribe YouTube channel Teku kalau video ni membantu korang, dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Saya Fatati, sentiasa happy. Bye bye. iPhone 12. Okey lagi lah, okey lagi.